Sebab kadang-kadang mak ni, dia buat salah tapi dia rasa dia betul. Seorang ibu kan, dia buat salah tapi dia rasa dia betul. Jadi dia ada ego dia sendiri, dia tak nak minta maaf dengan anak. Tapi bila minta maaf tu, dia menjadikan kita ni macam ego kita tu macam kita ni jadi macam lupa dah yang kita ni pernah salah didik anak. Lepas tu anak kita pun jadi lupa dok. Padahal dia boleh je ingat yang mak dia pernah marah dia, mak dia pernah bantai dia, hai garang. Trauma tu kan. Dia boleh je ingat, tapi bila saya tanya dia dah tak ingat dah. Sebab dengan perkataan maaf daripada seorang ibu tu. So, saya peluk dia, lepas tu dia kata dia berkata dia janji nak berubah. Sama-sama lah berubah. Masa tu umur berapa? Masa tu sekarang umur dia 12 tahun, masa tu umur dia 10 tahun. 2025. Baru je ni 2026 kan, awal tahun 2025. 11 tahun lah, sekarang 12, 11 tahun. Awal tahun 2025. So sekali saya nampak, lepas tu kan sekali saya nampak dia marah, dia genggam tangan dia. So situasi sama berlaku macam saya. Oh ya. Yeah. Sebab dia kawal dia punya kemarahan. Dan bila dia genggam, dia marah kan, dia nak marah adik dia, dia genggam kuat-kuat. Lepas tu ada masa dia hentak tangan dia ni kat dinding. Oh sakit, saya tengok tu saya sakit. Lepas tu saya cakap dengan husband, kita keluarkan vitamin nak. Macam mana saya boleh kawal kemarahan dekat Nufran? InsyaAllah Brainy pun boleh bantu anak saya. So, saya bagi makan 4 tablet masa baru sampel tu, masuk sampel saya bagi 4 tablet dalam masa 3 hari je. Oh, yeah. Amazing. Sebab saya memang sekali dengan jaga makan anak. Dalam masa 3 hari je saya nampak dia dah kurang marah. Masya Allah. Dia dah kurang marah. Saya macam amazed. Lepas tu dalam masa 2 minggu dia sendiri datang dekat saya. Ya. Yeah. Mama, kenapa abang rasa abang cool Masa tu meleleh air mata saya. Yo. Dalam masa 2 minggu saya nampak perubahan anak saya jadi lebih cool. So benda yang efek saya sama rasa dekat Nufran, benda yang sama saya rasa dia dapat dekat Brainy Plus. So kalau contoh Nufran dengan Brainy Plus ni, dia bukan tentang suplemen tau dok. Dia bukan tentang benda ni. Dia tentang macam mana kita nak beli ketenangan. Masya Allah. Ketenangan tu adalah benda yang sangat mahal.